Rupanya duit yang ada yang dapat daripada PTPTN tu digunakan untuk support keluarga. Kenapa? Bapaknya sakit. Jadi bapa dah tak boleh bekerja. Ibunya yang bekerja terpaksa berhenti kerja untuk menjaga bapa. Jadi di mana sumber kewangan? Bayangkanlah kalau kita lihat seorang pelajar tu dengan badannya yang sihat, big size, kita kata happy lah, tak ada apa-apa lah, pelajar tak ada masalah apa-apa. Tapi tiba-tiba keputusan peperiksaan dia menurun. Okey. Bila keputusan peperiksaan dia menurun, dia punya PTPTN dia pun akan discard. Okey. Discard. Akhirnya dia mula mencari sumber kewangan bagaimana untuk menampung diri dia. Rupanya duit yang ada yang dapat daripada PTPTN tu digunakan untuk support keluarga. Kenapa? Bapaknya sakit. Jadi bapa dah tak boleh bekerja. Ibunya yang bekerja terpaksa berhenti kerja untuk menjaga bapa. Jadi di mana sumber kewangan? Daripada duit tadilah PTPTN. Ya, akhirnya dia membantu bapaknya dengan duit itu. Jadi apa yang dia buat? Bila dia pergi kepada unit kaunseling, adalah individu di sana yang kesian pada dia, bagi pada dia RM45. Okay. Tapi kita ni manusia kan, kalau setiap hari orang tu datang minta duit, tak tahan juga kan. Akhirnya itu dia salurkan kepada saya. Bila sampai pada saya takkan kata, okey awak ada masalah, saya bagi duit. Saya tak. Okey, apa yang awak boleh buat? Awak boleh menaik dengan cepat tak? Dia kata, saya boleh. Okey, saya ambil satu tesis, saya nak awak tolong typekan semula tesis ni. Saya cakap dengan dia. Tesis saya lah. Tolong typekan ni. And then dia pun ambil. Sebab saya tak ada soft copy. Saya nak yang hard copy. Dia pun buat. Saya kata tak boleh banyak. Saya nak dalam 2 halaman je. Jadi dia buat, kemudian dia bawa, esok dia bawa datang. Memang tak ada kata kesalahan typing ke apa-apa, tak ada. Saya kata, okey, kalau macam tu, saya nak awak buat ni, saya bagi satu helai RM1. Kita tengoklah ketebalan tesis tu berapa dan kita bayar pada dia. So dia dah nampak, sekarang ni dia tak perlu pergi minta duit pada orang, tapi dia dapat bekerja dan kerja yang dia buat, kerja yang dia dapat ilmu juga.